Awak yakin ke awak boleh mulakan perniagaan awak dekat tempat macam ni? Kenapa? Sebab tempat ni kampungan? Baik, macam ni. Saya sendiri yang akan carikan tempat terbaik untuk perniagaan solar awak. Tak payah. Saya suka dekat sini, saya selesa dekat sini. Lagipun, saya nak bantu orang kampung dekat sini. Seorang-seorang? Awak orang asing tau dekat sini. Tak apa. Kalau saya ikhlas, saya yakin Allah akan tolong saya. Sinilah. Awak rasa awak boleh meniaga idea solar awak tu dekat kampung macam ni ke? InsyaAllah. Allah akan bantu saya. Kalau Allah hadirkan seorang pelanggan pun, saya dah cukup bersyukur dah. Dan kalau saya kena tinggalkan kampung ni pun, saya bangga. Sebab legasi solar saya ada dekat sini dan itu adalah azam saya. Dan tak ada siapa boleh halang azam saya. Assalamualaikum. Sita. Sita. Sita.